Assalamualaikum. Saya Nazif Asfar, wartawan TVPSS SK Lasal 1 Brickfields. Korang rasa kalau guru-guru di sekolah ni bukan seorang guru, apakah pekerjaan mereka? Jom tanya. Selamat sejahtera Puan. Selamat sejahtera. Nak tanya sikit boleh? Boleh. Kalau Puan bukan seorang guru, sekarang ni Puan dah jadi apa? Okey, kalau saya seorang guru, cita-cita saya sebelum ini untuk bekerja sebagai pengurus bank. So mungkin saya dah kaya dengan duit orang kot. Oh my god. Wah, hebat-hebat. Baik, terima kasih Puan. Selamat hari guru. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit boleh? Banyak ke soalan tu? Tak. Okey. Saya soalan awak dulu boleh? Boleh? Untuk apa ni? TVPSS kita orang. Baik, boleh. Okay, soalannya, kalau cikgu bukan seorang cikgu, sekarang ni cikgu dah jadi apa? Saya rasa saya seorang pensyarah. Wah, hebat-hebat. Saya memang suka mengajar sebenarnya. Okey. Dan kalau dululah kalau ada peluang saya nak sambung belajar lagi untuk ambil PhD ataupun master dulu lah. Master lepas tu PhD untuk saya sambung belajar menjadi seorang pensyarah. Tapi mungkin ada beberapa tekanan. Saya tak dapatlah nak menjadi seorang pensyarah tapi saya menjadi seorang guru. Wow. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit boleh? Boleh. Kalau Puan tak jadi cikgu, Puan jadi apa? Okay, kalau saya tak jadi cikgu, saya nak jadi seorang peguam. Nice. Wah, baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya sikit boleh? Boleh silakan. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu jadi apa? Kalau cikgu tak jadi cikgu, pada masa ni kalau cikgu tak jadi cikgu jadi apa? Mungkin cikgu adalah seorang anggota polis. Wah, hebat-hebat. A few moments later. Cikgu pula ada soalan. Kalau kamulah besok nak jadi apa? Saya nak jadi software engineer. Software engineer. Okay, semoga cita-cita kamu tercapai. Amin. Terima kasih cikgu. Saya mungkin jadi pharmacist. Kerja kat hospital, handle medicine. Yang rasa seronok juga kot. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya sikit boleh? Boleh, banyak pun tak apa. Kalau cikgu bukan seorang guru, cikgu nak jadi apa? Cikgu teringin nak jadi pre-profession. Yeah, boy. Kenapa tu cikgu? Sebab cikgu ni suka tengok orang pakai baju cantik-cantik. Jadi cikgu pun minat lah nak mereka pakaian yang menarik. Itu sebabnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit boleh? Sikit je. Sikit je. Okey, sikit boleh. Kalau Ustazah bukan seorang guru, Ustazah nak jadi apa? Ustazah rasa Ustazah akan jadi pekebun yang berjaya. Wah. Kenapa Ustazah nak jadi pekebun yang berjaya? Sebab Ustazah tak suka tanam-tanam. Lepas tu untuk kita menyediakan makanan yang mencukupi. Gitu. Faham. Baik. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam ya Asfar. Nak tanya sikit boleh? Boleh. Kalau Ustazah bukan seorang guru, Ustazah nak jadi apa? Alamak. Dulu kan cita-cita Ustazah masa kecil-kecil memang nak jadi cikgu, tapi bila dah besar nak jadi pegawai syar'i yang kat bank tu. Okay. Kenapa Ustazah nak jadi pegawai? Sebab bagi Ustazah kan mesti gaji best kan. Pegawai syar'i kat bank kan biasanya dia konvensional. Tahu tak konvensional? Tapi sangat jarang ada bank yang Islamic banking. Jadi Ustazah nak masuk supaya kita nak membantu Islam lah dalam kewangan. Jadi macam tu. Okey lagi. Ustazah. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya sikit boleh? Boleh. Kalau cikgu bukan seorang guru, cikgu nak jadi apa? Kalau cikgu dulu baru dia tak nak jadi guru, cikgu mungkin jadi polis. Wow, hebat. Kenapa cikgu jadi polis? Masa tu cikgu tengok polis ni kita smart. Uniform, kemas, disiplin, gitu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ya, Nak tanya sikit boleh? Boleh. Tanya tentang apa tu? Kalau cikgu bukan seorang guru, cikgu nak jadi apa? Okey, kalau saya bukan seorang guru, mungkin saya akan jadi sebagai seorang polis. Anggota polis. Wah, hebat-hebat. Kenapa tu? Okey, anggota polis ni tugas dia sama dia sebagai seorang guru, iaitu menyumbangkan khidmat kepada negara. Faham. Okey, awak nak jadi apa? Software engineer cikgu. Software engineer. Semoga cita-cita awak tu tercapai, insya-Allah. Terima kasih cikgu. Sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya sikit boleh? Boleh, apa? Kalau cikgu bukan seorang guru, cikgu nak jadi apa?
Kalau saya bukan guru, mungkin saya akan jadi engineer. Wah, kenapa tu? Sebab saya dah, sebelum jadi cikgu, saya dah belajar civil engineering selama 2 tahun. Baru saya masuk macam. Faham. Okey. Cikgu juga Kalau awak jadi apa? nak jadi software engineer. Bagus. Terima kasih, Cuba, cikgu. kita sama-sama. Assalamualaikum, cikgu. Salam, ya Asma. Nak tanya sikit boleh? Boleh. Kalau cikgu bukan seorang cikgu, sekarang cikgu nak jadi apa? Kalau cikgu bukan cikgu, okey, cikgu jadi pencanting batik. What? Wah, tahu orang yang design batik tu. Ya, pencanting batik. Kenapa cikgu nak jadi pencanting batik? Sebab dulu cikgu ambil seni tekstil dekat UiTM. Hebat. Baik, terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit boleh? Boleh. Kalau cikgu bukan seorang cikgu, cikgu nak jadi apa? Tukang gunting rambut? Kenapa tu? Sebab cikgu minat dari sekolah menengah lagi. Wah. Cikgu suka potong gunting rambut lah. Awak nak potong rambut cikgu? Baik cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Assalamualaikum cikgu. Salam. Nak tanya sikit boleh? Boleh. Kalau cikgu bukan seorang cikgu, cikgu nak jadi apa? Cikgu nak jadi penyanyi. Wow, kenapa tu? Sebab suka menyanyi. Lagu favourite cikgu? Lagu favourite. Hendaklah ku rasa. Baik. Kalau saya bukan guru, saya akan jadi doktor pakar bedah. Kerana itulah cita-cita yang paling saya nak daripada dulu lagi. Jangan lekas bertenang kalau ku disuruh. Pasti datang sang saka biru. Kami akan menang. Mana boleh berserah, mana boleh mengalah, mana boleh berserah, mana boleh mengalah. Keras semua unit,